766 keluarga di Rantau Negeri Sembilan akhirnya boleh tersenyum lega. Beli rumah daripada tahun 2016, patut siap tahun 2019. Sampai sekarang tak siap lagi. Tak semua orang tahu 766 pemilik rumah di Rantau Negeri Sembilan pernah risau, pernah tertanya-tanya bila nak siap rumah aku ni. Ini antara projek yang dulu dikategorikan sakit, tapi hari ini rumah dah siap, kunci dah pun diserahkan. Apabila saya mula diberikan amanah dan tanggungjawab, Prima mempunyai 34 buah projek sakit di seluruh negara. Tak ada keajaiban pun sebenarnya, cuma ada kesungguhan, ada kejujuran dalam urus tadbir dan ada seorang menteri yang cukup berani buat keputusan tegas. Telah berjaya selesaikan 31 projek sakit, mana telah berjaya dapat CCC. Yelah, bukan senang nak selamatkan 31 projek sakit. Mana kontraktor yang mengakibatkan projek sakit tanpa alasan yang mudah sabar, KPKT akan senarai hitamkan bukan saja syarikat, termasuk juga ahli lembaga pengarah syarikat yang terlibat. Dari 165,000 rumah cantik siap ada internet percuma 6 bulan. Tapi yang paling mahal ialah rasa lega dan syukur bila impian rumah jadi kenyataan. Sending a very strong message there will be no compromise on good governance as well as affordability and also the quality. Kadang tu kita tak sempat nak ucap terima kasih secara langsung, tapi kita tahu siapa yang betul-betul buat kerja. Yang penting 766 keluarga kini ada tempat tinggal yang dipanggil rumah dan permulaan kehidupan baru. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Komeng.